Seorang remaja 14 tahun menjerit dan mengejutkan dua bapa saudaranya bangun tidur menyelamatkan nyawa mereka dalam kejadian kebakaran rumah di Dungun, Terengganu. Kesemua mangsa termasuk dua lelaki berusia 40 dan 50 tahun yang juga orang kurang upaya OKU mental selamat dalam insiden itu. Kebakaran berlaku kira-kira jam 10 pagi di Felda Kertih 2. Mangsa Muhammad Amir Shah Khairul Azhar, 14 tahun, ketika itu tidur di ruang tamu, manakala dua bapa saudaranya tidur di sebuah bilik. Kejadian disedari setelah dia terdengar bunyi letupan kecil sebelum terlihat api dalam rumah. Sebab panas, rasa panas, mari panas, rasa bangun. Lepas tu panggil buat lari, waktu tu beg apa lari. Dia membawa ahli keluarganya menyelamatkan diri dengan keluar melalui pintu belakang rumah ke tempat selamat. Operasi pemadaman api dilakukan pihak bomba pakar. Kebakaran memusnahkan hampir 70% rumah yang turut dijadikan kedai runcit.